Amboi, tahu tak? Anda boleh simpan emas serendah RM100 di Public Gold. Mudah, murah serta patuh syariah. Caranya adalah melalui akaun Gap. Konsep akaun Gap sama seperti anda simpan di akaun bank. Tapi itu duit. Di akaun Gap, kita simpan gram emas di akaun Gap. Modal RM100 boleh simpan emas di akaun Gap. Anda tambah gram emas sikit-sikit mengikut harga emas semasa di akaun Gap. Sangat mudah. Menarik kan? Jom saya tunjukkan akaun Gap. Setelah anda dah daftar, anda pergi dekat bahagian My Gap. Dan ini adalah paparan My Gap. Buy adalah untuk anda beli emas, sell adalah untuk anda jual emas, Arahnu adalah untuk anda pajak emas, dan paling best di akaun Gap ada withdrawal, iaitu anda nak keluarkan emas fizikal daripada akaun Gap. Ini adalah gram emas apabila anda membeli emas. Anda boleh beli emas di akaun Gap dengan 3 cara. Yang pertama melalui online FPX, iaitu online banking. Yang kedua secara manual banking. Dan yang ketiga paling best, anda boleh set Gap auto debit. Simpan emas secara automatik di akaun Gap. Anda boleh sell ataupun jual emas di akaun Gap. Hanya masukkan berapa gram yang anda mahu jual dan anda akan dapat cash. Di bahagian Arahnu adalah untuk anda pajak emas dan nak dapatkan pinjaman. Paling best di akaun Gap, anda boleh keluarkan emas fizikal daripada akaun Gap. Klik sahaja withdrawal dan anda boleh pilih emas 1 gram sampai 1000 gram. Sangat best. So ini adalah edisi emas-emas 1 gram. Pelbagai edisi. Anda juga boleh keluarkan emas edisi dinar. Dan juga boleh keluarkan edisi gold bar bunga emas. Macam mana? Menarik kan di akaun Gap? Jika anda ada bajet serendah RM100 atau anda takut nak simpan emas sendiri di rumah, simpanlah emas di akaun Gap. Jika anda terlalu sibuk sampai terlupa nak simpan emas, jangan risau. Di akaun Gap, anda boleh set Gap auto debit. Anda simpan emas secara automatik di akaun Gap secara konsisten. Jadinya, apa tunggu lagi? Jom kita simpan emas di akaun Gap hari ini. Amboi!